alkaryah.org. Berada di Masjid Al-Qaryah, Gombak, Selangor. Bahagian ruang Dewan Solat Utama, bak mimbar khutbah Jumaat, serta TV, informasi, infografik berkenaan masjid ini. Dan terdapat kalimah di kiri dan kanan, kubah bulat. Satu perkara yang menarik tentang masjid ini, di atas ini terdapat cermin cahaya kiblat. Jika ada yang tahu apakah fungsinya, boleh tulis di ruang komen. Masjid ini juga menganjurkan program target saf solat, kempen ramaikan jemaah solat fardu. Bulan Mei, Jun 7 saf, Ogos, Oktober 8 saf, November, Disember 10 saf. Bukan sekarang, bila lagi. Di belakang masjid ini terdapat ayat-ayat, petikan ayat Al-Quran, perkataan yang baik dan pemberian manfaat yang lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Kemudian kita ada juga, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu kehidupannya sebenar, sekiranya mereka mengetahui. Surah Al-Ankabut 64. Terusnya, kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah 5-6. Sutra Solat. Sutra Solat. Apabila kamu solat, maka hendaklah kamu bersutrah dan mendekatkan diri kamu kepadanya. Janganlah kamu biarkan sesiapa melintas di hadapanmu. Hadis riwayat Abu Daud, Abdul Majah. Surah itu adalah pembatas. Jika solat, letakkan pembatas ini di hadapan supaya tak adalah orang melintas. Dan pada mereka yang ingin bersedekah ke tabung masjid, ini adalah QR Masjid Al-Qaryah, dan di sebelahnya adalah nombor akaun dengan pelbagai kategori operasi, fakir miskin, wakaf tanah, wakaf bangunan, TPRI, potongan cukai SDN, pelbagai akaun dan pelbagai perkhidmatan. So, untuk yang mereka nak QR, ini disediakan QR-nya. Boleh screenshot dan share. Ini adalah ruang Dewan Solat Utama, dan di sebelahnya terdapat ruang duduk dan ada satu space di mana ruang open air, dan terdapat menara. Untuk Dewan Solat Utama di sini adalah berada di tingkat 1, so kena naik tangga untuk sembahyang di atas lah. Jadi ada tangga. Dan di bawah ni terdapat ruang terbuka, sepertinya dewan makan, ada kursi dan meja. Dan di bahagian depan ni adalah parking berbumbung, dan terdapat juga ruang wuduk, dan di sebelah kanan itu adalah toilet untuk lelaki. Terdapat juga jualan air mineral secara manual dan vending machine. Dan di sini juga terdapat juga pusat pentadbiran.
dan ada juga loker untuk menyimpan barang. Kemudian kerusi OKU pun disediakan. Ruang parking berbumbung yang redup, dan terdapat juga landscape tempat duduk, dan ada juga air pancut yang menghiasi landscape luar ini. Inilah dia Masjid Al-Qaryah dari sisi luar. Pintu utama terus menuju ke koridor utama masjid.